Ni daripada Haikal Vertigasi. Ni ialah meja sayur ukuran 5 kaki kali 10 kaki. Ni sesuai untuk sekolah dengan komuniti lah. Sebab kita buat satu sistem di mana air drip tapi bawah kita ada plastik dengan zinc untuk air patah balik. So kalau kita tengok sini air titis, dia akan pergi dekat salur air. Kita ada letak filter lah. Lambu ni boleh angkat kalau nak cuci, untuk abuk-abuk apa semua. Okay, lepas tu sini air ni dia akan patah balik ke tangkap ni. So dia nak baja lah. Baja AB satu set boleh tahan 6 bulan. Kita dah bagi sekali tong baju dengan baju satu set. Kat sini kita dah set isi dia. Hari pertama hingga 14, 2,000, 15 sampai 30, 3,000. Untuk kangkung, bayam, sari bunga 30 hari lah. Kalau ada kailan ataupun salad, dia akan sampai 45 hari. So 3,500. Dekat sini pula kita ada jadual racun. So jadual racun kita bagi yang organik lah. Kita bagi cuka kayu. Lepas tu kita bagi neem oil. So lepas tu kita bagi pengalak daun untuk hijauan daun. Lepas tu kita ada kalsium boron untuk cover apa-apa yang kurang dekat pokok. Cara sembuh dia sebaiknya dekat bawah ni kita ada tulis sembuh pada waktu pagi, ataupun kalau petang lagi elok lah, 5 sampai 7 petang, atas dengan bawah daun. Kalau nak buat pagi tu sebelum pukul 9 pagi lah. So ni set dia, set meja sayur, jimat baja AB. So setiap 6 bulan tu pakai satu set je baja AB. So setahun sekolah ataupun komuniti beli 2 set je baja AB. Tak perlu banyak, sebab air dia patah balik. Kat sini kita punya timer. So, bawah ni dia ada zinc, dia ada plastik, dia ada BRC. Okay, lepas tu kita ada bagi free dripper untuk ganti, sering untuk sekatan racun. Benih kita dah set bagi 10 gram. Boleh pilih kangkung, pakcoy, isi meter, sari bunga. Yang ni suplemen kita bagi kalsium boron, pengalak daun daripada Haikal Vertigasi, cuka kayu. Lepas tu kita bagi neem oil. Sekian, terima kasih.